Okey, kita nak buat setting gagah 3.0. Tapi saya punya board ni pasang terbalik. Cuma untuk check dia punya pasang terbalik, cuma kita pastikan bila kita tarik warna biru, dia keluar warna biru tu pergi ke depan. Kita ni robot ni terlalu sengit. Kata sengit straight. Okey, saja je buat sengit. Alright, so macam mana kita nak betulkan dia dengan robust gagah. Robust gagah dia ada dua pin. Yang pertama potentiometer, yang tu adalah FW untuk forward, BW untuk backward. Okey, FW. Okey, tadi dia tengok dia pusing ke kiri kan. So kita cuba pusing lah. Pusing ni sikit. Pusing ikutlah mana-mana arah. Yang forward mana-mana arah. Okey, pusing sikit. Kita tengok dia lagi teruk ke lagi okey. Ni okey sikit. So maknanya arah yang kita buat itu dah betul. So pusing lagi sikit sampailah dapat ni. Kalau terlebih nanti kena balas balik. Pusing lagi sikit. Tengok dia straight dah. Tengok dia dah straight. Tapi undur dia dah sengit lah. Undur sengit. Undur sengit. Sama juga cara dia. Tengok dulu, dia undur tu sengit ke mana? Ke kiri ke kanan? Dia sengit ke kiri. So kita cuba pusing lah. Pusing yang backward pula, yang belah bawah ni backward. Okay, mana backward? Backward pusing kanan sikit. Pusing kanan sikit lah. Okay, kita tengok dia backward ke makin teruk ke masih dia makin okey. So maknanya kita pusing lagi ke kanan lagi. Kalau kita pusing ke kanan dia tak okey, dia makin teruk, maknanya kita kena pusing ke kiri. Kena ikut jam, kena lawan jam. Sekarang ni kita ikut jam. Pusing ke kanan. Okey, tengok ni ke depan. Okey, ke belakang. Dia dah terlebih, dia sengit sikit. So macam mana kita buat? Kita balas sikit. Kita balas sikit yang backward lah. Balas sikit ke lawan tadi, ikut jam, lawan jam. Kena cari screwdriver yang bunga yang kecil. Ni saya punya bunga yang kecil tu dah hilang. Okay, straight. Dia straight. Dia sikit. Dia terlebih sikit ke kiri sikit. Tapi kalau rasa okey, setting je lah. Kalau rasa tak okey, jalan lagi. Okey. Yang ni dia masa dia berhenti, dia macam terlajak sikit. Okey, contoh ni. Tu dia straight. Okey. Dia lebih sikit lah. Kalau rasa okey lah. Kalau nak tune lagi lah. Itu kalau kita nak guna gagah 3.0 lah.